Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang. Saya Khalif Haikal bin Abdul Aziz dan tiga rakan panel saya daripada KKTM Kemaman. Jadi tiga-tiga ni boleh perkenalkan diri dulu. Saya Muhammad Rizal Aizat. Saya Muhammad Aisyah bin Azam. Saya Muhammad Ibrahim bin Yasir. Okey, jadi tajuk podcast kami pada hari ini ialah antara nafsu, cinta dan amanah. Kenapa saya pilih tajuk ni? Tajuk begini ia dijadikan kerana begitu ramai remaja-remaja pada zaman sekarang yang berusia 16 tahun ataupun ada lagi yang muda mula berkahwin awal tanpa tahu apa amanah diorang ataupun apa yang mereka perlu persediakan. Jadi memang kita dapat tahu yang dalam Islam pun nikah memang satu sunnah Nabi. Hadis pun ada mengatakan iaitu nikah itu sebahagian dari sunnahku. Riwayat Ibnu Majah. Jadi kalau anda semua rasa apa cabaran ataupun apa yang kita kena sediakan untuk kahwin awal ni? Ya, pada pendapat saya yang pertama ialah cabaran dari segi kematangan emosi. Kerana kematangan emosi, remaja sering bertindak mengikut perasaan seperti marah, kecewa, cemburu dan sebagainya. Dia juga hal ini berlaku kerana pada usia muda mereka masih dalam proses mencari identiti sendiri dan hilang jati diri. Konflik disebabkan tiadanya kematangan emosi ini. Apabila berlaku sesuatu konflik, dia akan mudah untuk panas marah dan untuk berbincang dengan aman. So, contoh pertama ialah kematangan emosi. Kerana dalam ini juga menunjukkan bahawa dari firman Allah SWT dalam surah Al-Asraf ayat ketiga, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh serta berpesan-pesan dengan kebenaran dan kesabaran. Ayat ini menunjukkan pentingnya kesabaran dan keimanan dalam membentuk hubungan yang stabil dan harmoni. Ini menunjukkan bahawa kematangan emosi ini dapat memberi kita untuk bersabar dalam bertindak sesuatu. Okay. Jadi memang betul apa yang pendapat Aisyah cakap tadi. Kematangan emosi adalah salah satu cabaran dalam rumah tangga, nak lagi di usia muda. Macam kita tahulah, apabila mereka ni jiwa muda kita panggil, dia boleh dikatakan tak matang lagi ataupun ke arah kematangan dewasa. Masih kanak-kanak. Jadi kita boleh dengar pendapat seterusnya. Bagi saya antara cabaran lain itu ialah kekurangan ilmu rumah tangga bagi pihak suami dan isteri. Iaitu kita dapat tengok ramai remaja yang berkahwin hanya dasar semata-mata cinta sahaja, bukannya tiada kesediaan dan tidak tahu apa itu erti perkahwinan dalam Islam. Dan sebagai seorang suami atau isteri, perkahwinan bukan hanya tentang kasih sayang, tapi juga tentang kefahaman dalam tentang perasaan, mengawal emosi, tentang kasih sayang dan cara mengurus kehidupan bersama. Rasulullah SAW pernah bersabda, menuntut ilmu itu wajib ke atas setiap muslim. Riwayat Ibnu Majah. Hadis ini jelas menunjukkan bahawa ilmu amat penting bagi setiap individu untuk membina rumah tangga yang harmoni. Tanpa ilmu pasangan dah salah faham, kerap bertengkar, bergaduh dan tidak
dia ada salah faham lah kalau tak ada yang muda. Jadi maksudnya apa, masa sekarang nak kahwin ni kita kena ada Kita perlu pemahaman tentang bersedia tentang ni lah. perkahwinan. Tentang maksudnya pemahaman tentang kita tentang apa perkahwinan tu kita tu lah sebenarnya. Sebab ini memang kita lah dalam Islam. Ya, walaupun dalam Islam, dalam sudut segi keluarga bahagia pun kita dapat tahu kalau keluarga bahagia tu dia memang ada sikap toleransi. Kalau kita boleh faham lah. Jadi Aiman, apa pendapat awak pula? Pada pendapat saya ada cabaran perkahwinan muda ni adalah fokusnya daripada sosial media dan pandangan masyarakat. Seperti yang kita boleh tengok kisah perkahwinan muda ni selalunya dipamerkan di media sosial. Seperti yang kahwin muda mesti tunjuk tentang trend terbaru yang mereka sudah kahwin. Namun tapi mereka tidak sedar tentang beban kewangan dan tanggungjawab sebuah keluarga itu, seperti beban kewangan yang menyebabkan dua pihak kena bekerja ataupun dari segi keluarga ataupun dari pasangan isteri, seperti si isteri kena bertanggungjawab atas tanggungjawab dia kepada suami dan suami dalam tanggungjawab kepada keluarganya, iaitu isteri dan mungkin anak mereka. Seterusnya kita tengok tentang masalah daripada segi seperti kita tahu yang ada tadi memang kita ada ilmu yang boleh buat yang lebih dalam untuk mengenai boleh seperti kita mungkin cerita saja semata-mata perkahwin tu untuk usahakan mereka suka saja, tapi kita ataupun kita macam saya kata tadi lah yang mereka sebenarnya terinfluensi daripada mereka sendiri, seperti mereka tengok yang media sosial ni ramainya orang dah kahwin sekarang Hati-hati sekarang ni kan. betul. Lagi-lagi ada yang muda yang dah kahwin muda yang dah kahwin awal. Itu mungkin sebab mereka sudah berpunya, kedua duit itu sudah berpunya, ataupun dia punya tanggungjawab sudah belajar dan mereka sudah memberitahu tentang peranan mereka sebagai suami isteri, apa tanggungjawab mereka. Yang bagi saya lah, media sosial adalah peranan daripada pasangan-pasangan muda je lah. Itu boleh jadi kunci utama kenapa yang mereka ni laju sangat untuk mengejar perkahwinan di usia muda. Jadi kamu bertiga lah rasanya kemungkinan ni salah siapa? Salah pihak lelaki ke, salah keluarga ke, salah siapa? Bagi saya dia salah ni tak salah sebab kahwin muda ni nanti Nabi pun mengatakan. Tapi bukan antara lelaki dan perempuan ni antara masing-masing. Kalau lelaki tu dia dah sedia, kalau dia nak tanggung antara orang pada diri sendiri, wang tu pun dia tahu yang dia tanggung dia. So dia ikut dia lelaki tu. Atas dasar cinta. Daripada pendapat saya itulah mungkin yang media sosial lah. Itu saya akan kekal kepada pendapat media sosial kerana sekarang ni more like teknologi kan sebenarnya. Kita boleh tengok yang semua kita guna telefon, terus ni kita tengok guna telefon tu mungkin kita akan tengok tu nice. Lagi-lagi kalau yang dia telefon musik dia nak rasa macam orang pandang kita. FOMO. Ya, betul. Pendapat saya pula ianya salah individu antara lelaki dan perempuan itu sendiri, kerana yang lelaki ini sudah tahu dia tidak mempunyai rasa tanggungjawab lagi untuk memimpin sebuah keluarga, tapi ianya masih ingin menikah untuk semata-mata kerana dasar cinta. Bagi pihak perempuan pula, ianya pun tahu bahawa hidup ini masih lagi panjang, tetapi kenapa ia nak berkahwin dengan awal, sedangkan ianya boleh bekerja dahulu cita-citanya pekerjaan yang lebih baik dan stabilkan ekonomi sendiri. Kadang-kadang juga dalam pernikahan awal ni boleh kata bagi saya lah kemungkinan salah ke ibu bapa dia. Ada ibu bapa yang suruh dia orang kahwin kan. Dia buang. Tapi sebenarnya dalam perkahwinan awal ni boleh dikatakan tak ada siapa salah lah. Sebab perkahwinan memang baik. Dan juga masyarakat Melayu dan juga Malaysia sendiri pun cakap yang kahwin awal untuk mencegah maksiat dikatakan ni lah. Tapi kita tak tahu.
walaupun kita nak kahwin awal, bagi siapa-siapa yang di luar sana yang nak kahwin awal, jadi pastikan anda boleh bersiap ataupun tahulah semua persiapan dia. Jadi mari kita lompat ke cara untuk mengatasi. Saya boleh bagi contoh dia. Seperti yang masalah yang kita bincang oleh Redo dan Aisyah. Seperti kita katakan, kita boleh lihat macam tadi kewangan itu perkahwinan dan Aisyah menerangkan tentang kestabilan ekonomi. kesalahan ekonomi. Ya, kita boleh itu ilmu daripada ibu bapa ataupun orang lebih yang sudah berkahwin tentang pendapat mereka supaya kita boleh dapat macam mana tanggungjawab ini sebagai suami atau sebagai isteri atau sebagai pasangan isteri. Itu satu pandangan saya. Seterusnya kita boleh dapat nasihat daripada orang kita, ibu bapa, bagaimana mereka boleh bahagia selama yang mereka sedang bersama daripada dulu hingga sekarang. Mungkin kita belajar betul daripada orang bapa kita. Mungkin ada yang awal muda ataupun daripada nenek kita yang muda betul tak? So saya rasa pendapat yang diketemukan oleh Rio dan Aisyah ni masuk akal lah, sebab mereka macam muda ni tak ada hubungan yang kan. Itu masalah juga. Rio, Aisyah, apa lagi yang korang rasa sesuai untuk masalah? Saya rasa untuk menyelesaikan perkara ini, pihak remaja boleh datang ke pejabat agama dan berbincang sendiri dengan pegawainya, adakah patut dia berkahwin pada umur yang masih begitu muda atau tidak. Dan seperti yang Aiman katakan tadi, ianya juga boleh minta pendapat dari orang yang lebih tua. Sebab itu kita perlulah sentiasa mencari sebab kenapa kita boleh berkahwin awal sedangkan kita masih boleh kejar cita-cita kita sendiri. Betul. Saya pun setuju pendapat Aisyah tu, sebab kita ni masih muda kan. Biar kita sebenarnya kita kahwin awal. Kalau kita tak ada persediaan dalam segi ekonomi dan agama kan. Jadi belajar dulu. Jadi kita apa berapa orang? Dapat saya lah cara kita nak mengatasi masalah-masalah perkahwinan. Kita hanya perlu bersedia semua segi. Dari segi apa tu? Dari segi persiapan keuangan dan juga diri sendiri lah. Kita pun tahu kita orang Islam, kita ada iman. Walaupun iman kita yang buruk, kita untuk kita galas tanggungjawab sebagai seorang suami. Bagi yang kat luar sana untuk menjadi suami, anda perlu tahu apa tanggungjawab anda dan anda perlu ingat yang anda akan menanggung dosa para isteri dan para anak-anak anda semua. Dan saya nak tambah sikit, sepatutnya kenalah pertama dalam sirkul yang baik-baik, jaga solat, ya baca Quran, untuk mengelakkan kita daripada jerumus dalam maksiat dan ini berkahwin, rasanya berkahwin awal. Nasib ni berkahwin. Ya betul. Jadi apakah kita pergi ke slide yang terakhir, iaitu contoh kes apa yang terjadi dalam Malaysia ni sampai saya nak keluarkan tajuk ni. Jadi apa contoh kes tu? Saya contoh kes ialah menurut laporan berita harian tahun 2023, kadar perceraian dalam kalangan remaja ni menunjukkan peningkatan yang membimbangkan. So antara kunci utama ialah tekanan kewangan, kurang pengetahuan tentang tanggungjawab dan tidak bersedia dalam keadaan emosi yang baik. So sebenarnya Jadi mengikut kes yang Rafi cakap tadi, kita pun boleh lihat yang remaja-remaja ramai yang terjadinya kes cerai. Kita pun boleh tahu sebab dia, iaitu sebab diorang, kita boleh cakap yang simple, diorang tak ready. Kerana banyak lagi yang diorang perlu belajar dan juga dari segi kematangan emosi yang kita bincang tadi. Jadi kalau pendapat awak semua, apa kesimpulan? so sebenarnya mungkin
mungkin dia orang tak ada kesepahaman atau kesepahaman yang lebih mendalam tentang metode lah. Macam tu pendapat saya. Dapat saya pula, orang di sekolah yang boleh saya buat adalah orang muda ni berkahwin dalam usia muda kerana mungkin dia telah terlanjur dan pihak keluarga pun suruh mereka berkahwin muda. So di sekolah saya orang muda ni tak payahlah berkahwin kerana itu pendekatan kita daripada manusia. Bagi saya, sebelum kita melangkah ke agama perkahwinan ni, seseorang individu itu perlulah cukup ilmunya dan perlulah kalau sebelum kahwin perlulah ada mengambil usul perkahwinan, bimbingan agama dan nasihat ibu bapa. Okey, jadi saya rasa itulah penamat podcast kita. Tapi sebelum saya nak selitkan satu surah yang ada dalam ayat Al-Quran, kerana ni kita boleh pegang sebagai umat Islam, iaitu surah An-Nur ayat 33 yang bermaksud, dan orang-orang yang tak mampu kahwin hendaklah jaga kesucian diri mereka, kerana Allah akan memberikan kekayaan sehingga Allah memberikan kekayaan kepada mereka. Jadi bagi adik-adik yang kat luar sana tu yang rasa nak kahwin awal tapi tahu diri sendiri tak ready tu, cuba jaga diri sendiri dan insya-Allah Allah boleh bagi kekayaan dan mengikut masa yang betul korang akan kahwin. Jadi jangan tergopoh gampang. Jadi saya rasa itu saja. Ada lagi kan? Apa? Dan saya nak bagi kata-kata sikit lah. Jangan apa neraka nanti. Okey, jadi itu sahaja daripada kami. Terima kasih. Bye.